Okay, kita dah sampai ke Jetty Wind Cave. Cave of Wind. Tapi dah sama maju dia Wind, dua Wind. Dua nak ni. Okey. Sungai ni 19 km sungai ni. Oh, dalam. Ada serangga ke? Okey, Wind Cave of Wind. Kita tengok serangga. Serangga. Wih, cantik. Alah, dia jauh. Jangan jauh, jangan jauh. Duduk sini. Okey, cantik. Macam Lincoln Vibe. Naiki. Okey, kita akan menaiki jurang, curam 100 meter. Tangga. Tak tangga, nak kata tangga pun tak juga. Jabatan kot. Jabatan 100 meter. Ke atas baru kita akan jumpa gua, mulut gua. Itu je. Oh, ni mulut gua. Sampai kita. Kita akan naik. Ini adalah mulut gua. Mau pergi ke 5? Banyak gua kat sini. Kita rehat dulu lah. Okey. Tunggu yang Lain. lain semua sampai. Dewey, ya. Dan ini adalah dia punya bentuk map yang ada di dalam gua yang ini semua bentuk. Jadi welcome to the Cave of the Wind. Dan Cave of the Wind dia ada 3 entrance dan yang kita boleh tengok, tapi dia ada banyak lagi entrance lah. Sebab cave ini adalah certain part of the Clearwater Cave. Dia adalah sama dengan Clearwater Cave dia punya sistem. Jadi dia punya sistem adalah tergolong dengan Clearwater Cave. Sebab dia ada sound. Ya, ini dah. Oh. Inilah yang bunyi-bunyi burung tu. layang-layang ya. Layang-layang. Iyalah yang bunyi. Besarnya. Mesti orang zaman dulu duduk dalam ni. Dulu dia tak ada orang yang duduk. Tak ada orang duduk sini. Okey. Dia lebih kepada hutan. Dia bukan duduk di sana. Kan. 350 meter 350 meter berjalan kaki. Rendah daripada burung layang-layang. Oh. Burung wali dia agak besar sebunyi. Jadi dia boleh senang bergerak di dalam. Kita akan menaik ke tangga macam ni. Dia duduk bahagian tengah. Dia tempat ni. Tak ada. Panas. Jadi pressure between cool dengan hot dia tidak pressure sangat, dia tak banyak. Oh. Ni narrow rasa angin sikit. Wah, rasa sedapnya angin. Pas ekor. Wah, sejuk. Cantik. Ini kurang sikit berbau daripada yang semalam. Di semalam yang di Deer Cave dia ada kelawar banyak. Sini kurang kan. Kenapa kelawar tak nak duduk sini sebenarnya? Dia duduk sini tapi Kurang? dia lebih kepada di dalam. Oh, dalam lagi lah. Sebab gua ini sangat dalam, dia 8 km tembus ke Clearwater Cave. Kita terus ke Clearwater Cave kan ni? Ya, Okey. Maknanya lepas ni tak ada terus pergi ke campsite, ke piknik lah kan? Kira ni last cave lah? tak. Nanti selepas ni kita pergi ke boat untuk ke Clearwater. Oh, Untuk lain. Ya. Untuk yang dia punya sistem, dia tembus ke cave. Clearwater Cave. Dia sama lah sama sistem Clearwater Cave. Oh, sama sistem. Cuma berbeza cave. Beza cave. Tapi kalau kita masuk dalam tu, sampailah dekat Clearwater. Sampai, itu kita buka untuk adventure. Yelah. Kalau tu kita tengah ambil package camping.
Yang itu kita kena ambil cascading, kita kena Daftar lah. data awal, kita kena buat satu restrictive. Oh. Okey. Jauh lagi kau. Oh ni sinkhole. Inilah sinkhole. Okey. Wah. Power. Lawa. Oh, sinilah yang banyak tu benda tu. Lubang. Lubang je lah. Ya, lubang. Lubang siling je lah senang. Lubang siling, ya. Jadi inilah dia punya intern yang ketiga kita boleh tengok. Apabila cuaca di luar panas, dia ada tekanan lah di antara satu angin yang panas dan satu lagi angin yang sejuk. Dan di bawah sana, Dekat air. saya pernah ya. Oh, ini Ya. 200 meter. 200 meter dari sini ke Sungai Melinau. Sungai Melinau. Ya. Dia tu keluar tu macam air terjun ke macam mana? Dia tak macam air terjun, dia terus keluar sama level dengan air Melinau, ya. Oh wow, mana dia ada berlubang tu. Ada Ya, dia orang ada lubang, dia ada intern besar dan level dia sama dengan level Sungai Melinau. tak ada orang buat water rafting kat situ. Dia air dia cetek. Tak, dia macam yang baring kita ramai-ramai tu tak ada orang buat. Tak ada. Alah, kena buatlah next time. Tapi di sini agak bahaya, batu dia tajam-tajam. Oh. Lagipun kita tidak boleh rosakkan apa yang Betul lah, lupa pula. Oh ya, dia punya ada hok. Wow. Lawanya. Bismillah. Allah, lawa. Wah. King chamber tu mana? Ni lah, king chamber ni. Oh, depan tu lagi. Oh, cantiknya. Bawah ni kita turun juga ni? Oh, tu kunci. Kenapa tak? Ni ke mana ni? Yang itu untuk connection Oh, connection je. clear water. Oh, sebenarnya daripada... Okey, jalan ni jalan mana kalau korang nak cave yang nak pergi ikut clear cave, guna jalan darat, tak payah guna boat yang macam kami akan guna nanti. Cuma yang ni kena adventure lah, kena daftar lain untuk adventure yang ni. Dia akan ada panjat-panjat, dia akan ada jalan-jalan yang adventure lah. So kita tak akan pergi naik yang ni. Okey, tu macam tangan manusia. Mana yang Dan yang bawah yang ni, yang dekat sendok, Tangan juga. itu adalah eagle, burung elang. Oh, yelah macam eagle lah. Betul-betul. Macam eagle. Mana? Tu macam eagle tu. Kita daripada kita ni main nampak. Macam eagle ha. Tu macam tangil, tu macam eagle. Yang tu macam penguin sebelah dia, bawah dia tu, kecil tu. Betul lah, penguin, eagle, tangan orang. Alah comel. Tu penguin sebelah daya orang Suluh tu. Tu penguin. Tu yang kena Suluh tu. Tu camel head tu. Tu camel head. Tu camel head. Yang kecil tu. Dia macam camel kan tu. Tu nampak katak. Tu macam katak. Tu katak tu yang ada atas tu. Tu kepala orang. Kepala tu 3. Yang tu kepala 1, 2, 3. Yang tu tengah berbual dengan tangan siap lagi ada kat situ tu. Tu ada tangan tu. Jangan Betul. malam-malam. Tak ada kaitan. Ni tak nampak ni kepala. Tu tangan.
Bang, kalau ambil yang tu bang, katak tu. Kata dah ambil. Dah ambil. Dah ambil. Dah everything. Sawi pun ambil. Sawi Pram dah ambil. Okey. Burung lang. Hari ni kita akan ke King Chamber. Daripada formation tadi yang kita lepak tadi tu, yang besar ni, kita akan pergi ke King Chamber. So ini adalah jalan ke King Chamber. So tak nak tinggal sebab gua ni luas. Dan kita akan pergi ke King Chamber. Macam mana dia punya King Chamber tu kita boleh tengok. Cantiknya King Chamber ni. Formation gua-gua dia ni cantik. Tengoklah. Wah, lawa. Sangat lawa. Dan tangga yang naik ni memang mencabar jugalah. Kan memang terbaik lah. Mulu ni memang bagus. So kita wah, sangat cantik formation. Okay. Lawanya pun. Panjang ni. Tu nak dah sama. Macam kelawar pula yang tu. Sorry. Mengganggu kau? Lapu kau ceroh Okay, ni kawasan King Chamber Ni kawasan King Chamber, bagus. Dah muter yang lalu. Ni kawasan King Chamber. Information dia lawa kan. Ni kawasan King Chamber. Okay. Tu kot dia macam kerusi tak? Tu King Chamber tu. Situ tengok. Tu King Chamber apa gonya kahwin ni dia jadi auto off. Saya tahu apa dia jadi auto off. Dia ada silap tekan ni. Dia ada silap. Oh tu laut tangga terawat. Ni. Okey, kita dah habis dah tour Win punya ni. Kita habis tour dah. So, kita nak balik ke boat untuk pergi ke cave yang satu lagi. Itu Clearwater Cave. Okay, itu pintu keluar gua. Daripada sini tadi 3.5 km berjalan. Tapi memang cantik. Guanya sangat besar. Kau boleh datanglah ke Mulu nanti. Untuk datang gua je. Tak payah pergi Pinnacle. Sebab tak apa kalau orang yang tak nak mendaki gunung. Gua dia pun dah magnificent lah. Memang terbaik. So, let's go to another gua, iaitu gua Crystal Clearwater.